Garam sebenarnya bukan punca darah tinggi. Darah tinggi atau hipertensi ni puncanya adalah berkaitan dengan masalah rintangan insulin. Seseorang yang mengalami masalah rintangan insulin, buah pinggang ni akan menyebabkan garam disimpan secara berlebihan dalam badan dan itu akan menyebabkan tekanan darah meningkat. So kalau anda ada darah tinggi, benda yang pertama anda kena pantang ialah gula dan karbohidrat ultra proses yang berlebihan dalam pemakanan seharian kita. Berhenti makan biskut, berhenti makan roti berlebihan, berhenti makan kek, pastry dan sebagainya. Itu kaedah yang betul. Kalau anda ada fokus pada garam semata-mata, dia tidak akan menurunkan tekanan darah. Anda masih perlu makan ubat. Ambil garam sebenarnya lah dengan kaedah ni lah ambil garam sesedap rasa. Bukanlah kita suruh makan lebih dan kita juga tak suruh sampai tawar. Itu kaedah yang betul.